Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Melaka Kemajuan Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Tuan Haji Jamsari dan Puan Hajar Rubaya serta KPPK dan KPP yang ada di Dewan ini. Dan juga yang warga yang ada di talian lah, atas talian. Okey, resensi buku saya pada hari ini ialah yang akan saya sampaikan adalah tentang pemimpin karakter. Okey. Judul buku ini adalah Pemimpin Karakter dan penulis bagi buku ini adalah Dr. Yahya bin Osman dan Nur Alayatul Husna Yahya. Okay. Jadi kenapa saya pilih buku ini? Bila saya jumpa, pertama ialah saya tengok pada tajuknya sendiri. Tajuk tu adalah pemimpin dan juga karakter. Okay. Dan kedua, saya tertarik pada dia punya penerangan bawah tu. Buku ini adalah untuk bakal pemimpin, para pensyarah, para guru dan semua yang terlibat dalam kepimpinan. Jadi kita ni sebagai pemimpin bukan sahaja di organisasi kita tetapi juga di rumah pun kita sebagai pemimpin kepada anak-anak kita juga kan. Jadi yang ni bila dikata para pensyarah dan para guru, saya lihat itu terlibat dengan dunia saya sendiri, dunia perkhidmatan saya sendiri iaitu pendidikan. Jadi saya terpanggil untuk beli buku ni. Dan ketiga, bila saya selak-selak dalamnya saya nampak banyak ilustrasi dan grafik dalam tu. Jadi saya tertarik dan saya belilah buku ni. Okay. Biografi penulis buku ini adalah Dr. Yahya bin Osman. Siapa Dr. Yahya bin Osman ini? Okey, Dr. Yahya bin Osman berasal dari Perak. Dia adalah penulis, penceramah, penyelidik, panel hakim dan fasilitator lah. Dan dia merupakan mantan pengarah IPG kampus Ipoh. Okay, dia telah bertugas di kampus Ipoh sejak 2008 dan dia jadi pengarah pada 2019 sehingga 2023 lah. Beliau seorang yang penulis yang berpengalaman dalam bidang kepimpinan dalam pelbagai peringkat dan banyak pelibatan dan anugerah yang terima di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa lah. Dr. Yahya Osman. Dan ini adalah buku-buku yang pernah diterbitkan, kalau tuan-puan boleh baca di situ ya. Dan next, buku akan datang yang akan ditulis, iaitu nama bukunya Pemimpin Toksik. Akan datang buku yang akan dia terbitkan. Dan kalau kita tengok, kita boleh follow pada FB Dr. Yahya Osman ni, dia ada 1.2 million follower dan dia banyak perkongsian motivasi dan juga mengenai kepimpinan lah atas pengalaman beliau. Okey, seterusnya penulis kedua ialah Nur Alayatul Husna Yahya. Ni adalah anak kepada Dr. Yahya Osman. So dia sekarang adalah lecturer di Universiti Sultan Azlan Shah. Okey, identiti buku. Buku ini penerbitnya adalah Pustaka Al-Ihsan dan dicetak oleh Hazra Enterprise. Ini adalah cetakan pertama pada 2023 dan itu adalah nombor edisi bukunya. Tebal buku 127 muka surat sahaja dan ukuran dia ukuran A5, separuh daripada A4 lah. Dan harga buku hanya RM16 yang saya beli dari Popular Bookstore lah. Dan intisari buku dia ada 8 bab di dalam buku-buku tu yang tuan-puan boleh tengoklah bab-bab yang ada dalam tu, semua mengenai kepimpinan. Seterusnya, dan tujuan utama isi buku ni kalau kita tengok adalah membincangkan tentang kepentingan nilai moral, etika dan karakter dalam kepimpinan. Dia juga menerangkan bagaimana karakter seseorang itu boleh membentuk atau mempengaruhi keputusan yang diambil. Dia juga memberi tumpuan kepada peranan karakter dalam mempengaruhi orang di sekeliling pemimpin dan juga dia menyediakan contoh-contoh amalan kepimpinan yang berpegang kepada nilai-nilai karakter. Okey, seterusnya.
Jadi saya ambil kupasan sedikit lah daripada isi yang ada dalam buku ini. Bagaimana pemimpin nak bina karakter yang positif dalam pasukan ataupun organisasi. Pertama, pemimpin hendaklah beri teladan, iaitu dia kena tunjuk ciri-ciri integriti, jujur, rendah hati, empati dan daya tahan secara konsisten. Jadi organisasi atau pasukan kita tu kita akan beri inspirasi kepada pasukan organisasi kita dan mereka akan lakukan perkara yang sama yang kita buat. Okey. Yang kedua ialah pemimpin perlu pupuk kepercayaan. Maksudnya dia kena utamakan ketelusan dalam pekerjaan dan komunikasi terbuka. Dengan itu dapat wujudkan pasukan yang rasa selamat untuk jadi diri sendiri, berani untuk luahkan pendapat dan idea dan juga sanggup ambil risiko bersamalah untuk mencapai matlamat organisasi ataupun pasukan. Okey, seterusnya pemimpin perlulah beri bimbingan. Maksudnya dia kena respon, dia kena beri sokongan pada pasukan dia supaya dengan itu pasukan akan sama-sama untuk kena pasti kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi dan sedia untuk buat penambahbaikan dan ambil peluang belajar untuk baiki dan muhasabah diri. Seterusnya dia galakkan accountability, iaitu dia kena ada jangkaan yang jelas atau tindakan yang konsisten untuk pastikan pasukan tu bertanggungjawab atas tindakan yang dia buat. Okay. Dan dengan itu dapat mereka akan sedia tangani cabaran dengan konflik yang ada dan dapat membuat keputusan yang beretika lah. Okay. Seterusnya, pemimpin perlulah galak kepelbagaian dan keterangkuman, iaitu dia kena hargai dan terima kepelbagaian pasukan. Dalam pasukan kita tu ada pelbagai bangsa dan ada juga yang kepakaran bidang tertentu. Jadi dengan adanya kepelbagaian dan keterangkuman tu kita dapat wujudkan persefahaman di kalangan pasukan kita dan juga kerjasama. Okay, dengan itu dapat membentuk watak mereka dari segi toleransi, menghormati dan empati. Okey, dan pemimpin juga perlu galakkan pembelajaran berterusan daripada pertumbuhan minda dan pembelajaran berterusan, beri inspirasi kepada pasukan kita untuk kembangkan pengetahuan, untuk kembangkan kemahiran dan bina watak mereka untuk pembangunan peribadi dan profesional. Dan seterusnya ialah pemimpin perlu pupuk daya tahan dan ketabahan. Tunjuk daya tahan dan ketabahan hadapi konflik. Di waktu sukar, ini memberi inspirasi kepada pasukan untuk berani hadapi cabaran dan konflik dan memupuk daya tahan dan keupayaan untuk bangkit daripada segala kegagalan ataupun masalah. Okay. Jadi kesimpulannya, kepimpinan ni amat penting dan memberi kesan besar kepada pembinaan karakter dalam organisasi. Dengan adanya karakter yang bagus dalam organisasi ini dapat wujudkan persekitaran yang kondusif dan juga dapat membangunkan watak positif individu dan juga organisasi. Okey, kelebihan buku ni kalau kita tengok dari segi bahasa, penggunaan bahasa dia ialah baik, ringkas dan padat. Dari segi isinya, penggunaan kosakata yang tepat, bantu pembaca mudah faham apa yang ingin disampaikan dengan lebih berkesan lah. Okey, dan susunan idea yang diketengahkan tu jelas serta disusun secara teratur satu persatu daripada skop yang kecil kepada skop yang lebih besar. Dan visual menggunakan message grafik yang pelbagai menjadikan penulisan tu lebih menarik dan tidak membosankan. Okey, dan kelemahan yang saya nampak pada buku inilah jenis penjelidan dia, dia hanya menggunakan kulit lembut. Jadi kulit lembut ni dia mudah rosak lah. Kita kena balut lah. Dan ilustrasi grafik pula disisipkan dalam bentuk hitam putih saja. Dalam hitam putih saja, tidak berwarna. Itu kelemahan yang saya nampak lah pada buku ni. Okey, manfaat buku ni adalah kepada pemimpin organisasi, pentadbir sekolah, para pensyarah, para guru dan semua yang terlibat dalam kepimpinan. Juga untuk pembaca yang mahu menjadi bakal pemimpin dan untuk sesiapa yang berminat dalam pembangunan diri dan untuk pembaca yang ingin memahami apa yang diperlukan pemimpin, tak nampak tu Ustaz. Apa yang membezakan pemimpin yang efektif lah. Okey. Ini manfaat buku ni. Okey, seterusnya. Depan betul.
Okey, jadi kesimpulannya secara keseluruhannya buku ini menarik dan wajarlah dimiliki oleh setiap orang yang memimpin dalam setiap peringkat. Okey. Jadi akhir kata saya petik kata-kata daripada Dr. Yahya Usman tu lah. Dia kata untuk jadi orang terhebat tu agak sukar. Tapi jadilah kita orang yang pertama. Be the first and make a difference. Itu saja pembentangan resensi buku saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.